Satu orang anak jumpa saya lepas kuliah. Saya nak semang Ustaz sikit. Saya kata ya silakan. Lepas tu dia ni muka dia ni macam tengah teriak basah. Saya kata ada apa? Dia kata saya tak tahu Ustaz, saya tak tahu nak cerita, saya tak tahu nak kata. Mak saya meninggal lepas asar tadi Ustaz. Aksiden. Mak saya ni Ustaz satu orang yang baik. Seorang mak yang penyayang. Kuliah ni antara yang dia cukup seronok kuliah Ustaz. Tiap-tiap malam dia akan buka live Ustaz, dia akan tengok TikTok Ustaz, dia akan tengok video Ustaz. Tapi mak saya ni dia tak dan nak main kuliah sebab dia duk niaga. Tapi satu perangai dia yang dia tak boleh buang Ustaz, bomoh. Niaga, bomoh, lari. Pergi jumpa Tok Bomoh nak larikan kedai, nak tutup kedai kawan. Kami tak tahu nak nasihat dekat dia ni, kami tak tahu nak nasihat macam mana. Duit shilling duk pergi buang depan kedai orang. Saya nak tanya tuan-tuan, kerja mak dia duk buat ni naya orang tak? Pergi duk ambil ubat, mai duk buh kat kedai orang lain biar orang tak nampak kedai dia. Kedai mak dia orang nampak. Kadang-kadang dia buat ni tuan-tuan sampai hak tokek kedai tu sakit. Saya nak tanya tuan-tuan, naya ke tak? Ustaz pagi tadi, petang tadi dia pergi jumpa pula. Pergi nak tambah benda habis. Pergi jumpa bomoh, balik jumpa bomoh, aksiden meninggal. Saya nak tanya tuan-tuan, perbuatan mak dia pergi buat tu syirik ke tak? Perjalanan balik tu dia meninggal dalam perbuatan dia syirik. Agak-agak mak dia ni meninggal dalam keadaan beriman ataupun sebaliknya. Saya mai jumpa ustaz ni, saya nak tanya ustaz, adakah mak saya ni mati dalam keadaan beriman? Anak dia tengok. Sedih Allah Ta'ala balas, makan tak habis. Ni bukan mak dia lah ni kita cerita kita. Kalau orang buat lagu tu maklum, kita akan doa, ya Allah, hang balas baliklah dekat dia, ya Allah. Dia buat dekat aku ni, paling-paling yang kita akan minta dekat Allah apa? Apa yang dia buat kat aku ni, ya Allah, balas balik sama macam tu. Betul tak? Hang sakit, tapi Allah balas dia meninggal dalam keadaan tak pernah. Anak dia kata, ustaz, jangan dedah identiti mak saya dengan saya. Ustaz pergi cerita dalam kuliah, tolong habaklah jangan duk buat apa yang mak kena buat. Ini yang saya habak. Bukan saya nak aibkan tuan-tuan tak tahu mak dia siapa. Dia habak. Tolong pergi cerita supaya cerita mak saya ni jadi pengajaran pada orang. Ni Nabi habak. Allah Ta'ala takkan biar hampa buat naya dekat orang. Nabi kata Allah takkan biar.